Latihan paling mencabar seingat saya lah rempuh halangan. Okey, rempuh halangan ni dia antara latihan yang paling ekstrim. Maksudnya ekstrim ni dia kena pakai full set, kena bawa hour set. Berat. Okay. So kena masuk hutan, and then kena bawa dia macam camping punya barang tu. Yes, betul. Okay. Faham. Dia macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. And then second pengalaman yang saya tak boleh lupa sampai sekarang, di mana kita orang ada jalan lasak kot tak silap. Jalan lasak ni macam kita keluar daripada camp. So kita pergi ke macam sebuah perkampungan lah, dekat Pelda dekat kawasan Johor lah. So kita berjalan selama beberapa hari, tapi adalah point-point untuk kita berehat lah. Okay. Betul. And then kat situlah sebenarnya kita banyak belajar macam erti kehidupan sebenar sebagai seorang tentera. And then kita tahu macam mana susahnya untuk hidup, struggle bila ada apa orang kata, ada masalah ke apa. Daripada situlah kita belajar kan. So itu antara pengalaman yang saya rasa macam mencabar lah. Betul. Give up, kalau ikut give up semua orang ada give up. Betul. Okay. Sekarang pun saya ada give up. Yelah, dia istilah give up ni semua orang ada. Betul. Okay, masa saya dulu pun nak kata give up tu dia macam ni lah, rasa menyesal pun ada. Betul. Join kan. Tapi yelah, apa je yang tak susah kan? Apa je yang tak susah dalam dunia ni. Betul. So nak tak nak kita kena tempuh lah. So orang kata susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. So sampai tahap bila kita dah tempuh yang susah tu, and then barulah kita jumpa yang senang tu macam mana. Betul. Kita rasa senang tu macam mana. And then itu antara momen yang orang kata tak semua orang ada. Betul. Especially saya share ni untuk dalam pas kerjaya saya lah sebagai anggota tentera kan. Okay, tapi kalau untuk orang lain tu saya tak tahulah. Betul. Lain lah, berbeza lah. Setiap orang ada masing-masing ada pengalaman. Betul. Masing-masing ada ujian dia. Betul. Setiap orang lain-lain. Setiap orang lain-lain, berbeza dia punya ujian. Macam tu lah. Saya cerita rutin sebagai staff lah Okay. Macam biasalah, pagi bangun, mandi, solat subuh apa semua. And then macam saya tak suka breakfast. Okay. Bukanlah kata tak suka breakfast, still breakfast jugalah. Tapi bukan ada setengah orang yang jenis yang pukul 7 dah nak breakfast. Betul. Macam saya kadang-kadang pukul 10, pukul 11 baru breakfast. Lambat lah. Dia lambat lah kan. Okay. And then rutin kita setiap pagi macam biasalah, bangun pagi, mandi, solat apa semua. And then kita akan pergi ke unit lah, maksudnya tempat kerja lah. Start pukul berapa masuk tu? 7. Lepas tu dia ada shift ke? No. Kita kalau ikutkan office hour lah, tapi kita ada duty. Okay, faham. So saya cerita yang office hour dulu lah. Maksudnya daripada pukul 7 tu kita dah ada dekat kawasan persekitaran kita punya tempat kerja lah. Maksudnya dekat unit lah. So dalam 7.30 lebih kurang kita akan baris pagi untuk ambil kehadiran. Baris juga Yes, betul. Sebab kan kalau dekat sektor awam lain, sekarang ni dah moden, dah banyak thumbprint, face ID apa semua kan. Macam tentera masih still lagi manual. Maksudnya kita ada baris pagi tu. Yes, Tapi tu untuk disiplin jugalah kan. Yes, betul. Sebenarnya untuk disiplin lah. So saya sambung sikit yang sebelum ni, masa latihan. Baris pagi ni masa kita pelatih dulu, jurulatih lah, kebiasaan dengan officer lah, kita punya pegawai. Kebiasaannya masa baris pagi ni dia orang akan check head to toe kita punya pakaian. Kena komplit lah kiranya. Kena komplit, kena wow, maksudnya tu. kalau uniform tu, kalau uniform kita putih tu, mesti ada line satu saja. Kalau kita iron tu kan, dia tak nak ada macam longkang. Tu dia orang kata yang macam kalau jadi tentera ni kena betul-betul gosok. Betul-betul. Dia detail. Sebab kan orang kenal tentera ni
ialah tentera kan. Betul. Bukan calon-calon orang yang boleh masuk. And then bila kita dah masuk dalam dunia, dalam bidang tentera ni, so nak tak nak kita kena ikut lah. So kat situ sebenarnya banyak mengajar kita dari segi disiplin, dari segi macam mana kita nak mengubah cara hidup kita, and then dari segi kita berkomunikasi, and then banyak benda yang sebenarnya tentera mengubah kita. Maksudnya yang wajib, yang basic tu memang mak ayah kita lah yang ajar kan. Tapi bila kita masuk tentera ni, maksudnya Lagi banyak. diorang ajar advance. So benda tu yang kita belajar and then kita guna pakaikan semasa kita beriman. So even sampai sekarang pun saya still guna pakai benda tu. Dia melibatkan salah satu lagi saya terlupa. Dalam tentera ni dia sebenarnya dia mengajar erti hidup berdikari. Attitude. Okey, faham. So semua benda dalam tentera ni semua kita dapat yang tak perlu bayar pun. Semua dapat free. Maksudnya itulah saya cakap kelebihan. Mungkin orang tak nampak. Betul. Mungkin orang luar, maksudnya orang awam, dia tak tahu oh tentera ni macam biasa je. Tapi sebenarnya bila kita sendiri, macam saya sendiri pernah berada dalam perkhidmatan tentera ni selama 12 tahun. So kita banyak belajar benda yang apa orang kata, ada benda yang orang lain tak dapat. Orang lain tak dapat, ada benda yang kita sendiri dapat benda tu. So banyak kelebihan dia dekat situ yang orang awam ni, orang luar ni dia tak tahu sebenarnya. Orang ingat kerja government ni tak semudah apa yang kita sangkakan. Betul. Tapi sebenarnya dia banyak input lah, dia banyak kelebihan. Macam tu lah. Selepas 6 tahun tu, saya patah balik ke Semenanjung. Which is saya ke Lumut. Oh, Lumut, yang tempat yang masa apply tu lah. Betul. So selama beberapa tahun jugalah sampai saya resign. Which is sama juga saya punya penjawatan dekat Lumut tu. Saya ditempatkan dekat bahagian store juga. Which is saya ditempatkan macam tadi dekat Sabah saya jaga pakaian. And then dekat Lumut ni saya menjaga alat guna sama. Which is alat guna sama ni dia lebih kepada alat-alat yang kita pakai, which is alat-alat peralatan guna sama, macam penyapu, apa semua kita supply dekat unit-unit macam tu lah. Macam tu lah. Selama berapa tahun saya posting daripada Sabah 2022 kot. So kira saya last unit dekat Lumut lah. Sampai saya resign 2024 bulan 9. Okey, nanti Alisha tanya kenapa Boleh. Okey, tapi Alisha nak tanya macam mana boleh balik ke Semenanjung balik tu? Okey. Dia macam ni tau. Okey, dalam tempoh kita berkhidmat sebagai anggota, nak tak nak dalam perkhidmatan kita, dalam servis kita mesti akan kena hantar bertugas ke Sabah Sarawak. Faham. Semua orang macam tu ke? Yes, semua orang akan melalui benda tu. Kenapa? Memang I don't know. Wajib lah. Maksudnya dia ada fair and square lah. Takkan ada orang tu takkan dia sepanjang tahun dekat Semenanjung je macam tak adil lah kan. So dia bagilah dekat Sabah ke dekat Sarawak ke. So dekat Semenanjung pun bukanlah maksudnya dekat Semenanjung tu Lumut saja. Dekat Johor ada, dekat Perak ada, and then dekat Penang ada. Selangor ada. And then dekat KL ada. KL pun ada. KL ada. Mindan. And then dekat Langkawi ada. Langkawi tu yang diorang buat 5 5 tu TLDM juga kan? TLDM juga. Okey, best lah. Pernah pergi 5 tak selama berkhidmat? Tak pernah. Tak pernah. Tapi saya banyak supply. Okey. Supply keperluan lah. Maksudnya dari segi logistik punya part, kita banyak supply dekat unit sana, and then unit sana akan bekalkan lah. Macam kira saya posting ke Lumut ni kira antara pengeluar besar, main stores
main store yang utama lah. Maksudnya unit-unit jauh yang luar daripada yang luar daripada Lumut, macam Langkawi, macam Penang, diorang akan datang ke Lumut untuk pick up diorang punya barang, and then diorang akan bawa balik diorang punya unit masing-masing, diorang akan bekalkan macam tu. So saya antara staff yang menguruskan pengeluaran barang-barang tu, macam tu lah. So tu saya cakap, banyak sebenarnya pengalaman saya yang orang kata apa, pengalaman tu tak semua orang dapat. Betul. Okey. Selama berkhidmat tu, apa sahaja pakaian yang penting ada sehari-hari sebagai TLDM ni? Maksudnya uniform. Uniform. Okay. Okay. Kalau uniform ni kita terbahagi kepada beberapa uniform lah. Kalau macam Heidi sendiri? Okay. Memang kena semua orang sama. Okay. Cuma dia beza pegawai, anggota. Tapi still sama je. Kalau pegawai pun adalah lain pakaiannya sikit, sama, cuma pangkat membezakan kita orang pangkat saja. And then first thing, apa orang kata, yang membezakan perempuan lelaki lah pakaian. Takkan semua sama. nampak lain pula lah kan. Okay. So kalau macam pakaian kalau uniform ni kita ada loreng. Okay. Baju loreng yang Alicia cakap tadi tu lah, yang colour apa ni tu, colour biru putih, laut macam tu kan. And then kita ada dua alpha ni pakaian putih lah. Kalau pernah nampak kan. Nanti Alicia tengok. Okay. Alright. And then untuk duty ni bertugas 24 jam lah. Maksudnya duty 24 jam. Kita ada rotation lah duty tu selama 24 jam. Dalam tengoklah pada jadual, kalau dalam seminggu tu berapa kali kita duty. Kalau kata macam saya dulu, masa dekat Sabah special duty. Masa saya dekat operasi dulu, duty Port Starboard. Hari ni duty, besok off. Besok duty lagi, lusa duty lagi macam tu. Tapi masa saya dekat Sabah yang unit saya cakap saya jaga pakaian tu, saya special duty. Maksudnya special duty ni saya tak ada duty. Maksudnya saya bebas ke? Bebas ke tak lah? Dia bukan bebas. Sebabkan saya dikecualikan untuk bertugas, sebabkan saya anytime bila officer panggil, saya kena datang. Sebabkan saya supply pakaian. And then bila kalau kata ada kita punya orang-orang besar TLDM datang, ada buat event ke apa ke, kadang-kadang dia orang tak bawa itu ini kan. So saya lah orang yang pergi hantar barang-barang tu, macam tu lah. Okay, dia ikut rutin lah. Kalau tak silap saya, hari Isnin, Selasa kita akan pakai putih, baju putih. So kalau kata Rabu, Khamis, Isnin, Selasa, Jumaat kita akan pakai rutin pakaian putih lah. And then kalau kata hari Rabu dengan Khamis kita akan pakai loreng. Okay. Dia depends. Cuma dia tebal lah, cuma selesa lah. Maksudnya dia, okay, kalau tanya saya lah, kalau prefer nak pakai pakaian putih, dua alpha ni dengan loreng, saya suka loreng lagi. Sebab kan senang nak jaga. Betul. Sebab kalau putih ni, bila kita pakai putih kan kotor. Betul. Lagi-lagi makan ke apa kan, betul, kena jaga kan. So kita kena jagalah. So kalau ikut saya suka loreng lagi lah. Sebab mudah. Dan kalau kata nak nampak smart, putih lah kan. So kita ada juga beberapa pakaian istiadat, which is dia ikut rank. Bukan ikut rank lah, dia ikut level. Maksudnya officer dia ada pakaian dia, bintara dia ada. Bintara ni dia dalam kategori lain-lain pangkat. Macam saya lain-lain pangkat. Kalau officer lah pegawai. Okay, macam lain-lain pangkat ni dia ada rank dia. Okay, daripada bawah sampai yang paling senior. Okay, macam kalau ikut pangkat dalam lain-lain pangkat ni dia panggil LLP lah, dia punya short term dia. Short term yang panggil. Okay, dia bermula daripada Laskar Muda, and then Laskar Kelas 2, and then Laskar Kelas 1, Laskar Kanan. Okay, and then ada Bintara Muda, ada Bintara Kanan, ada Pegawai Waran 2, and then the last senior lah, Pegawai Waran 1. So macam tu lah. Dia ada pakat, dia ada tugas tanggungjawab dia masing-masing.
Actually 2 tahun pertama masa saya dah masuk tentera, sebenarnya dalam kepala ni dah terfikir macam aku tak boleh go. Sebenarnya. Sebenarnya. Tapi bertahan 12 tahun tu lama. That's why macam mana kebanyakan orang tanya juga macam mana kau boleh bertahan sampai 12 tahun ni? Okay. Mungkin sebab benda tu kita dah jadikan dia sebagai rutin. And then kita dah tahu Dah adapt macam mana, dan kita dah tahu buat kerja. Sebenarnya kalau ikutkan tugas, tanggungjawab tu saya tak ada masalah. Cuma masalah saya sekarang ni, kita dah tak boleh nak Nak pergi lagi. Nak pergi. Kita dah tak boleh nak ikut lagi. Maksudnya mental tu dah yes. Bukanlah kata mental tu kacau. Which is kita dah rasa dah enough is enough lah. Yes, betul. Tapi tak adalah melibatkan orang lain pun, memang diri sendiri lah kan. Tak ada melibatkan orang lain. Sebab kan saya berhenti pun cara baik lah. Maksudnya tak ada masalah kesihatan ke, tak ada masalah disiplin ke. So kita memang berhenti cara baik lah. So option paling awal berhenti, which is 12 tahun lah. Mengikut TTP. TTP tu ialah tarikh tamat perkhidmatan. So bila saya dah sampai ke 12 tahun and then saya resign lah. Tapi sebelum nak sampai ke tempoh 12 tahun tu, which is dalam setahun 6 bulan sebelum, kita dah buat proses dokumentasi. Macam kita hantar surat resign lah. Yes. Tapi kita punya prosedur tu untuk dokumentasi akhir perberhentian tu, which is banyak benda yang kita kena settlekan. Sebab dalam government Yelah, kan, betul. so bukan kena ikut protokol lah. Yes, still ada protokol. So macam tu lah. So sampai dah kata saya dah enough is enough. Enough is enough. And then saya pun mengikuti latihan untuk peralihan. Latihan peralihan maksudnya tak berhenti terus. Dia ada, macam saya cakap lah, dia ada step by step, dia ada proses dia sebelum nak ke tarikh akhir tu, sebelum kita nak collect kita punya my card. Sebab kan tentera kan dia ada my card khas dia kan, warna kelabu kan. Kelabu, okay. So banyak benda lah yang kita kena settle kan. And then selama 6 bulan kau tak silap, masuk tadi 6 bulan kita kursus. And then nak keluar pun ada kursus 6 bulan. Maksudnya kursus 6 bulan tu, which is dipanggil kursus peralihan. Dia buat apa je? Maksudnya kita belajar macam mana nak cakap, kursus-kursus yang ditawarkan ke mana kerjaya kita selepas ni. Yes. Kita masuk decide pun. Yes, masuk pun diorang bagus lah. Yes, sebenarnya tu saya cakap, dalam tentera yang ramai orang tak tahu, nak masuk pun ialah kita dah masuk, kita tahu apa dia punya kelebihan. Diorang beri pendedahan. Bila kita nak keluar pun, dia akan bantu kita dari segi kerjaya kat luar macam mana. And then apa yang kau minat nak buat selepas kau dah berhenti daripada perkhidmatan. So diorang akan bantu kau macam tu lah. So macam saya tu, hari tu lah saya lebih ambil kepada umum. Kira macam kursus umum kita boleh pilih lah. Yes, kita boleh pilih. Especially business lah. Betul. Kita meniaga lah. Tak kisahlah secara kecil-kecil ke besar-besar kan. Macam tu lah. So macam tu lah, sampai dah settle apa semua, and then dah dapat kita punya duit royalty apa semua. Dapat juga? Dapat, still dapat. Walaupun amount tu tak sebanyak, tapi boleh lah. Alhamdulillah lah. Dia bukan pencen. Kalau pencen dalam tentera ni, pencen paling minimum pencen kita berkhidmat which is 21 tahun dikira berpencen. Tapi kalau kita berhenti 12 tahun, 15 tahun, 18 tahun, dia tak dikira berpencen. Dia kira berhenti. Berhentilah. Yes. So kalau kita berhenti 12, macam saya berhenti 12, saya dapat sekian-sekian. Kalau berhenti 15, lebih lagi lah. So dia berhenti ikut pangkat juga lah. Tengok pada pangkat juga lah, macam tu. So bermulalah selepas saya dah tinggalkan kerjaya saya sebagai anggota tentera, bermulalah kehidupan saya sebagai seorang apa orang kata, awam. Orang awam. Sekarang. Kejayaan sekarang. Tapi sebelum nak tempuh macam mana saya buat bisnes ni, banyak benda yang saya tempuh. Kira masing-masing ada ujian. Betul. Nak dijadikan cerita dia macam ni.
Nak jadikan cerita, sebelum saya buat bisnes massage ni, saya pernah bekerja sebagai apa nama dia? Logistik juga. Okey. Tapi bahagian office. Kira writer dekat airport. Which is bukan dekat airport ni lah, dia dekat village, dekat Sepang Hub. Apa dia panggil? Tapi area sana. Area Sepang lah. Selama 6 bulan lah lebih kurang macam tu. Dan sebabkan saya tak tahan, and then saya berhenti. And then saya berhenti. So daripada situ saya buat banyak part time. Okay, part time ni saya pernah bekerja pernah ikut orang berniaga, pernah bekerja part time sebagai bekerja dekat butik, dan pernah macam-macam lah. Saya pernah buat apa lagi, saya pernah berniaga, berniaga lah. And then saya pernah bekerja dekat butik. And then apa lagi yang saya buat, saya tak ingat lah. Banyak lah. Okay. So and then sampai satu tahap, selepas saya dah tak boleh nak, ialah kos sara hidup dekat KL ni. Betul. Especially KL. Sebelum ni saya stay dekat KL kan. So memang tinggi kan kos. Betul. So dengan keadaan kita tak bekerja apa semua. Betul. So saya fikir balik macam tak apalah, baliklah sekejap berehat dekat kampung kan, dekat Perak kan. And then saya baliklah Perak. Dalam 2 bulan, 3 bulan jugalah macam tu berehat. Maksudnya tak adalah orang kata berehat saja, still lah ada buat cari kerja apa semua kan. Tapi untuk peluang pekerjaan dekat Perak, especially dekat tempat saya tu, dia banyak lebih kepada marketing. So saya bukan kata memilih ke select, tak. Tapi bukan bidang kita lah. Satu bukan bidang lah, satu lagi sebabkan peluang tu terhad. So mungkin penduduk kat situ padat. So bila kita nak minta kerja, mungkin ada yang dapat, ada yang tak dapat, ikut luck lah. Betul. Okay. And then saya pun cakap tak boleh jadi ni. Saya nak tak nak decide, kena datang KL. So sebabkan kita dah pernah duduk KL, so bila kita tahu KL ni besar, maksudnya peluang pekerjaan tu banyak. Betul. So any kerja kita boleh buat. Betul. Nak dengan tak nak, malas dengan rajin je. Betul. Okay. Kalau rajin kita dapat, kalau malas tak dapat lah. Betul. And then saya pun datang KL. Saya datang KL, saya buat itulah saya cakap, saya buat part time tadi lah. Saya buat part time kerja dekat butik, tapi tak nak mention lah butik mana kan. And then dalam masa yang sama buat part time dekat butik. And then saya pernah bekerja as a marketing, sales marketing, which is satu brand lah, saya tak nak sebut lah. Faham. Right. And then sampai satu tahap kita bekerja. Okay, ni saya ada cerita masa saya datang KL. You bayangkan saya datang KL, kita ada je kawan dekat area KL. But saya sejenis yang tak suka susahkan kawan, and tak suka nak ambil kesempatan dekat kawan-kawan. Betul. And then you bayangkan saya datang KL daripada Perak drive. Time tu saya ada 600 dalam saving lah. Maksudnya saving lain tu adalah, tapi still tak nak lah kita tak nak usik kacau kan. lah. Okay. And then saya datang KL, 600. Nak duduk kat KL berapa hari je. Betul. boleh survive. And then duit minyak, duit tol dah berapa. Okay. And then saya fikir-fikir, lepas tu check in hotel, tidur apa semua kan. And then sampai satu tahun, tak boleh ni, nak makan lagi. Makan bukan sehari sekali semua, tapi saya boleh. Saya boleh, sebab yang kita nak survive. And then sampai satu tahap, duit tu makin lama makin kurang. Duit tu mungkin bukan makin lama makin bertambah, makin kurang. And then saya pernah 3 hari tidur dalam kereta. Betul. Okay, ni antara ujian lah. Masing-masing orang kata, setiap orang ada ujian, cuma ujian orang tu berbeza-beza. Betul. Saya pernah tidur dalam kereta dekat area Taman Tasik Ampang, dekat Masjid Negara, dekat parking kereta, tapi mandi semua dekat masjid lah. Sampai saya tak suka nak bercerita dengan kawan-kawan, saya tak suka nak susahkan family especially. And then saya dah tahu macam mana kita nak berdikari. Sebab kita daripada bekas anggota kan, so kita tahu macam mana kita nak bawa survive diri kita. So macam tu lah saya belajar daripada tentera dulu. And then kita senang cakap, kau campak aku kat mana pun aku boleh hidup, aku boleh survive. Makan tak makan belakang cerita.
Dia macam tu lah ibarat. So orang kata bukan senang nak berjaya kalau kita tak ada usaha dalam diri kita. Okay, itu yang saya praktikkan lah. Macam tadi saya cakap, bila kita pergi mana-mana, first thing first adab. Benda tu juga yang saya bawa. Sebabkan saya ni sejenis, kalau orang kenal, orang akan judge saya by luaran. Orang akan nampak muka lah, sombong kau ni. Macam, yes, banyak kali. But kau tak kenal aku. Betul. Kau tak tahu aku siapa. Kau tak tahu aku siapa, and then kau nak judge aku pun, itu hak kau. Setiap orang ada hak masing-masing. Betul. Okay, saya sejenis yang huha-huha, maksudnya yang jenis happy go lucky. Even I ada masalah pun, kita takkan cerita dengan orang, kita takkan cerita dekat social media. Sebabkan apa? Kenapa kau nak kena mengaibkan diri kau dekat social media? Betul. Tak semua benda kita boleh tunjuk. Tak semua benda yang kita boleh share. Betul. Ada benda, ada certain yang kita boleh share, ada benda yang kita keep privacy. Betul. Yes. So benda tu yang saya punya, itu antara salah satu saya punya prinsip lah. And then kita sebagai, yalah, diri kita tahu macam mana kita yang kenal diri kita. Betul. And then kita tahu dengan perangai kita macam mana. Okay. So saya mungkin ada satu kelebihan di mana saya mudah dengan orang. Maksudnya okay, first jumpa pun saya dah boleh huha-huha. Maksudnya dia dah boleh blend each other. Yes. Sebabkan saya, contohlah pergi mana-mana, saya akan suka gurau dengan orang. Walaupun tak kenal, Kak, hai, macam tu. Faham. Bukan nak menggatal tu, tapi itulah diri saya. Yang saya tak suka fake. Saya suka jadi diri saya sendiri. Mungkin itu yang kelebihan yang saya ada, mungkin orang lain tak ada. Mungkin orang lain, sometimes orang lain ada tapi dia introvert. Tapi kadang-kadang saya introvert juga. Macam tu lah. Dia ikut mood lah. Dia tengok pada situasi lah. So nak jadikan cerita lah, masa saya kat KL tu, saya buat bekerja as a sales marketing. And then yelah, kita nak kerja komisen, berapa sangat lah kita boleh dapat kan. Betul. And then saya fikir balik, nak kena bayar sewa bilik. Betul. Okay, nak bayar sewa bilik, makan lagi. So bergerak. Betul. Minyak kereta lagi apa semua kan. Emergency apa-apa semua lagi memerlukan duit kan. Betul. And then saya pun call my friend, cakap, minta pandangan dia, minta pendapat dia. Dalam kepala otak saya ni ada dua kerja yang saya boleh buat as a full time, which is Grab dengan Lalamove. But my friend cakap, boleh kalau kau nak buat, tapi kau kena mahir lah jalan KL ni. Betul. Kena pula dengan peak hours, orang balik kerja, pergi kerja, memang jam. So fikir-fikir balik, susah juga. Kalau bergerak pakai motor, okey. Tapi kalau pakai kereta, duit minyak lagi. Betul. Apa semua, masa lagi kan. So saya fikir-fikir balik, lah, macam mana dia macam antara 50-50. Nak ke tak nak kan. Tapi sebabkan bila kita tanya pendapat my friend advise, okay, cuba you cari kerja, peluang kerja yang at least you ada income monthly. Maksudnya gaji bulan. So saya pun banyaklah apply. Okay, banyak apply pun banyak dapat marketing. Kebanyakan yang saya dapat sell marketing dari segi jual insurans. So benda yang saya, bukan kata tak minat, tapi untuk kita target orang tu payah. Betul. So saya fikir tak apalah, mungkin ada rezeki lain yang Allah nak bagi kan. And then saya terfikir, saya duduk sambil-sambil nak jadikan cerita macam mana saya boleh terfikir saya boleh buat masa ni. Sebenarnya saya pernah belajar tau, berurut, which is arwah ayah saya. Dia boleh urut lah, which is dia urut kampung lah dulu. Macam bukan bidan, sorry. Dia macam urut-urut biasalah kan, orang kampung kan. And then kita pun belajar sikit-sikit. So mungkin orang kata dalam darah tu ada mengalir dekat kita, and then kita pun boleh buat benda tu. Betul. And then yelah, kalau tak ada minat, takkan boleh lah buat kan. So dia tak boleh kata minat saja semata-mata, tapi kalau kata tak ada effort, tak ada usaha, benda tu tak jadi. Sebabkan okay, bila bab mengurut ni, dia senang cerita, dia ada satu aura di mana kau pegang je badan orang akan rasa macam, best lah tangan kau. Yang tu tak tahulah term orang guna pakai. Biasa saya dengar daripada orang-orang dulu-dulu lah, macam tu lah.
Tapi benda tu kalau kita belajar skill, teknik, semua orang boleh buat. Betul. Semua Baru orang boleh. jadi. Yes. Benda tu sebenarnya kalau kita nak buat urut, kita kena ada skill, ada teknik, and then semua orang boleh belajar benda tu. Even kalau you menyanyi pun, kalau you tak ada suara yang sedap, tapi kalau you belajar vokal, you ada teknik yang betul, you boleh menyanyi dengan betul. So samalah dengan urut. So berbalik pada cerita tadi, macam mana saya bermula untuk dalam bidang massage ni. Saya scroll phone. Scroll phone and then okay, platform track sekarang tengah famous. Betul. Kan? Nak cari kerja guna Wiki Career. Nak cari kerja guna Wiki Career. Nak kerja wikicareer.com.my.